Putus cinta tu memang menyakitkan. Hati remuk, jiwa rasa kosong. Tetapi ingatlah, jangan jadikan kesedihan ini alasan untuk terjerumus ke dalam tabiat buruk seperti merokok, alkohol, dadah dan sebagainya. Dari segi medikal, tekanan emosi yang tidak diurus dengan baik boleh mengganggu sistem saraf dan hormon. Ketagihan kepada bahan terlarang merosakkan aliran darah dan mengganggu keseimbangan kimia dalam otak. Bukan kerana tubuh tak mampu tau, tetapi kerana minda sudah terkunci dalam kebimbangan dan ketakutan. Jangan biarkan luka hati menghancurkan masa hadapan. Dapatkan sokongan, rawatan emosi dengan cara yang sihat dan datanglah jumpa dengan doktor untuk jumpstartkan sistem. Kerana seorang lelaki sejati bukan diukur dari seberapa cepat dia melupakan, tetapi daripada seberapa kuat dia bangkit semula. Fikir-fikirkanlah.